Yan Kedah satu-satunya daerah di negara ini yang mempunyai sebuah perkampungan yang dihuni oleh keturunan Aceh yang dikenali sebagai Kampung Aceh dan sangat mirip dengan perkampungan di Aceh, Indonesia. Suasana kehidupan di Kampung Aceh sangat damai. Ekoran letaknya tidak jauh dari Gunung Jerai, iaitu 45 km sahaja. Perkampungan Aceh ini dibina sejak lebih 200 tahun lalu dengan penduduknya masih memegang kuat kepada tradisi dan adat resam dari negara seberang itu. Namun kini mereka bertebaran mencari rezeki di merata tempat, khususnya di Lembah Kelang, selatan dan timur tanah air. Tidak kurang juga, di kalangan mereka telah berkahwin campur dan menetap di lokasi lain. Kami ke perkampungan Aceh kali ini bagi melihat dan merasai sendiri kemeriahan masyarakatnya ketika menyambut Lebaran. Setibanya di kampung ini, kami dapati cara pertuturannya sama dengan bahasa Melayu dan Melayu Aceh. Manakala juadah yang wajib ada ketika satu-satu perayaan seperti kuih timpan, badarundi dan badatut turut disediakan. Menurut penduduk Nafisah Din 65 tahun, kuih timpan menjadi simbol kepulangan bagi sesiapa pun warga Aceh yang jauh dari rumah mereka. Ia dibuat daripada tepung pulut, manakala intinya daripada telur ayam. Lauk pauknya pula mereka lebih menggemari itik dan masakan kuih plek yu, iaitu sejenis masakan yang diperbuat daripada bahan utama seperti kulit kerbau yang diproses, nangka muda, betik muda, daun belinjau, kacang panjang, buah belinjau dan plek yu, iaitu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diproses. Kalau kata urut raya mesti nak jempan. Kalau jak rumah orang Aceh nak jempan. Kalau tak ada jempan kuan urut raya juga. Jadi kalau tak ada kuih tu tak hari raya. Tu ni kuih yang bulat-bulat goreng tadi tu biasa aja. Hak tu makan untuk kita buka puasa ataupun makan petang-petang. Tu aja. Kalau kata hari tu ada juga apa kebudayaan kan daripada Kedah ni. Tu semua ada pakat buatlah satu rumah satu jenis buat kuih. Banyak Meja tak cukup lah. Semua banyak puluh lah. Salah seorang keturunan Aceh yang masih memegang kuat budaya adalah penyelaras Parlimen Jerai, Akram Muammar Ubaidah Tan Sri Sanusi. Menurut beliau, ayahnya Allahyarham Tan Sri Sanusi Junid adalah keturunan Tengku Bintang. Ibunya Puan Sri Nila Inanda Manja Kesuma Muhammad Hasbullah Daud memang berasal dari Aceh. Di kampung Aceh ini masih terdapat tinggalan sejarahnya, antaranya surau yang dibina pada tahun 1902. Nama-nama jalan di perkampungan itu turut diabadikan dengan nama-nama seperti nama ulama asal Aceh. Ia seperti Lorong Tekub di Baleh, Lorong Tekub Syekh Lam Yu dan seumpamanya. Beliau berhasrat menjadikan Kampung Aceh sebagai salah satu destinasi pelancongan yang berdaya maju seiring wujudnya geoseni budaya apabila Jerai dimasukkan di dalam Geopark Dunia dan akan diiktiraf oleh UNESCO. Mengambil peluang nilai sejarah yang ada di sini sebab kita menyasarkan untuk menjayakan Jerai sebagai satu geopark dunia. Jadi kita telah diberikan tempoh 2 tahun, sekarang tinggal sekitar setahun setengah untuk UNESCO mengiktiraf kawasan kita sebagai kawasan geopark dunia. Dan salah satu unsur yang dilihat oleh UNESCO adalah unsur sejarah dan kebudayaan. Dan Kampung Aceh merupakan salah satu daripada unsur tersebut. Bagi generasi kelima Aceh di Yan, Nurul Huda Ziauddin 35 tahun akan mempertahankan adat dan makanan tradisi Aceh itu. Kami sebagai anak-anak keturunan Aceh rasa banggalah sebab kami ni golongan yang terpencil di Kedah ni. Lepas tu kami pun ikut juga tradisi Aceh ni. Kami masih ikut macam perkahwinan, kahwin kami masih lagi pakai baju-baju Aceh yang dibawa khas daripada sana. Meskipun lebih 2 abad masyarakat Aceh menetap di Yan Kedah ini, namun adat resam, seni bena masih utuh dipertahankan. Rusia Abdul Hamid, RTM.